Jadi sekarang kita langsung di library kampus JB. Sekarang saya melaporkan keadaan di library pada pukul 11 ya. Pukul 11 keadaan masih terkawal. Jadi giliran kawan-kawan saya sedang present. Jadi kita tengok macam mana muka-muka diorang sebelum present dan selepas present. Good luck untuk semua yang bakal bentang kegiatan hari ni dan Dana yang dah habis bentang. Semoga kata-kata daripada examiner tu menjadi satu pembakar semangat untuk saya dan juga untuk kawan-kawan saya. Alhamdulillah, saya dah present. Saya dah mendidik Dr. Jaya. Dah mendidik, saya dah didik tengkuk dia, pipi dia semua dah didik lah. Dr. Jaya dia balik keluar bilik nganga dia. Nganga dia. Okay, saya rasa saya tak ada idea macam apa ni. Tu je lah kot. Hari ni aku membantai Loi bermain PES 11-2. Alhamdulillah, hari ni saya dibantai tapi saya steady. So sekarang saya tengah bantai Hashim. Tak ada apa-apa, itu saja. Perasaan saya hari ni sedikit terbatas kerana saya nervous dan saya banyak melakukan kesilapan semasa presentation tadi. Sekian, terima kasih. Hi, my name is Muhammad Zaini. I will conclude yesterday presentation. So far dari pagi semua macam agak nervous dan lagi diam. Dengan jengih mata dia. Terus. Semalam dari pagi semua so far okay. Dia esok dia sampai ke tengah hari dah agak mengganas sikit belang dia. Dan lagi doktor apa yang jit? Tu je. Ya, setakat saya punya untuk saya punya presentation, saya ada 3 examiner. Dahsyat kan? Satu Dr. I got up. Kerana nervous trauma is real. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa saya semalam agak menakjubkan dengan soalan-soalan yang diberi untuk Okey, sekarang saya Fatin akan membentang pada sesi yang ke-6 dan sekarang kita tengah menunggu giliran dan saya merupakan giliran terakhir untuk sesi 6. Jadi saya mengucapkan good luck kepada semua rakan-rakan saya. Saya takut sangat nanti kena bantai dan ditembak. Hello semua, saya baru lepas presentation dengan examiner saya Cik Mat dengan Cik Ikhwan. Not bad, boleh jawab soalan, kita orang menggigit balik. Tahu tak, presentation hari ni cuma tak present pun, cuma sebut pasal objektif dan metod. Sebab diorang dah bosan. Diorang dah cakap diorang dah bosan. Itu je review hari ni. Sekian, terima kasih. Guncu. Nak cakap apa ni? Okay. Perasaan lepas present dia. Okay, hello, assalamualaikum semua. Perasaan saya selepas present ni, saya rasa lega sangat. Lega gila orang panggil lah. Sebab apa, segala beban tu dah settle. So, siapa-siapa yang rasa takut nak present tu tak ada apa lah, relax je. Takkan tanya soalan tu lah, tak ada apa. Just untuk sebenarnya boost balik kita punya kerja. So, semangat guys. Saya berasa sangat gemuruh dan nervous. Semoga saya boleh buat yang terbaik. Thank you. Okay then, I'm so very nervous today. Pukul 12 aku present. Tapi debu ni ya Allah daripada bawah lepas dah rasa okey. Hari ni aku present hari ni. Aku tu nervous sangat. Aku takut. Paling takut nak buat soalan finish yang mana tak boleh, yang tak present lagi petang ni. Wish good luck. Ya. Apa soalannya? Tahu tak?
masa dah terlebih. Aku dah nervous gila. Tiba-tiba doktor kata, okay stop, back to Q&A. Dah lah soalan aku tak faham. Boleh. Rasa bolehlah buat correction dengan baik. Perasaan sikit perasaan. Nervous tu tengok 3 orang sebelah tu kena tekan teruk Sikit. lama kita kan 5 minit. Perasaan sebelum present. Dah ke? Kira perasaan saya sebelum present ni sangat-sangatlah nervous ya. So korang doakan saya. Terima kasih. Perasaan saya kerja cuma gementar. Bukan sebab benda yang aku nak present ni, cuma soalan-soalan tu yang itu kan pada apa lagi? Okay, any question? Hai guys, saya dah habis. Kita tekan. Saya dah habis present guys. Saya dah habis present. Free air. Kita dah habis present guys. Kita dapat free air dari bawah air. Sebab batuk. Nervous. So overall it's okay je. No problem. Ni dia banyak tanya pasal ni lah. Data collection. Mengutip idea. Maksudnya mengutip hasil kau yang mengutip. Yes. Sekarang berada di secara langsung Eva digigit oleh Dr. Su 6 kali. Kamu ya? Dah habis. Ya. Sungguh kejam, sungguh brutal. Just asking berapa hari, tapi Eva menjawab dengan tak logik. Okay, tahniah anak-anak saya. Alright, saya rasa mereka dah betul-betul smooth. Daripada awal sampai ke presentation, saya rasa mereka dah buat terbaik. So happy, banggakan nama saya. Jadinya harapan saya lepas ni adalah teruskan usaha, jangan give up. Okay, kena sentiasa happy-happy, buat sampai habis. Lagi jadi ya, ladies, you can do this. Ni ladies. Perasaan saya okey, perasaan jujur saya adalah para pelajar sebenarnya tak bersedia pun apa kajian yang nak buat. Mostly yang kita dapat tengok student kebanyakannya go through ChatGPT je, tapi lepas dia guna ChatGPT dia tak baca pun, dia tak faham pun apa dia nak buat. So itulah masalah student hari ni. Harapan saya tak kisah penggunaan ChatGPT tu sebab sekarang memang zaman AI, tapi kita kena baca. Bila kita baca, kita dapat tahu apa lagi yang kita tak tahu dan kita kena carilah maklumat tu. Kita tak boleh nak bergantung harap kepada AI semata-mata. Baca banyak. Kena fahamkan.
kepada classmate yang semalam minta maaf sangat sebab tak sempat nak rekod, sebab tahu macam tak ada rasa nak rekod. Sebab semalam kita pun nervous. Kita nak bagi pesanan kepada presenter yang dah lepas, termasuk hari ni lah, sebab hari ni last kan. This is just a beginning, guys. Ni just tak adalah nak kata nak meremehkan, tapi just nak menyedap, starting kan nak menyedapkan korang punya perasaan. This is just the beginning. Jangan rasa gelabah macam risau sangat ke apa kan. Sebab ni baru proposal, baru SIP 1. So untuk SIP 2 kita mengharapkan lebih lah lagi supaya dapat present dengan lancar, dengan baik, dan yang paling penting berintegriti lah kan. Janganlah bila membuat kerenah yang tidak sepatutnya lah kan. Kawal, try to control yourself lah macam apa pun. All the best. Congrats.